Dan Tuhan kamu itu Tuhan ialah Tuhan yang satu. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang ialah Tuhan yang satu. Jadi Tuhan kamu tu Tuhan yang satu. Allah beritahu kata dia ni satu. Tidak dua, tidak tiga. Dan lagi firman-Nya Allah kata olehmu ya Muhammad. Kata olehmu ya Muhammad, yaitu Allah Esa maknanya satu. Esa tu makna satu. Allah Ta'ala beritahu, dia kata, hei Muhammad, yaitu Allah Esa makna Tuhan yang satu. Dan dalil akli. Kemudian kita kembali pada dalil akal. Untuk menetapkan Allah itu satu, kita guna akal fikiran. Kalau kita percaya terus pada Al-Quran, selesai masalah. Kadang-kadang manusia, dia tak boleh percaya tanpa berfikir dengan akal. Ada pun kita orang mukmin, bila Allah Ta'ala kata Kul huwallahu ahad, Allah tu satu, amantu billah. Tak perlu kita pertikai. Tak perlu kita protes. Maka cara mikir ngakak pula. Ada dan dalil akli, iaitu dalil akli. Dalil yang dibangsa kepada fikiran akal. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati. Lahu ta'ala. Fali'annahu law lam yakun wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Dan adapun tanda wajib wahdaniyah, yakni wajib satu Allah. Wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, maka kerana cara kita mikir. Adapun tanda wajib wahdaniyah, tanda satu Allah bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahwasanya jikalau tiada ada esa mana tiada esa Allah. Tiada esa mana tiada esa Allah, katalah Allah ni tidak satu. Contoh. Wa misalnya, katalah Allah tiada esa, tiada satu. Nascaya. Jawapan. Kalau Allah dah tidak satu, bahkan dua ke tiga ke contoh. Nascaya bahawa itu ada jatuh. Ada kalimah yang jatuh antara nascaya dan bahawa tu. Yang jatuhnya perhati baik-baik. Nascaya lazim. La lazimah. Lazim. Nascaya lazim ni, kalau bahasa Melayu dia panggil mesti. Itu lazim.
Kalau tafsir ke Melayu lazim mana mesti. Mesti. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak esa, nascaya jawapannya lazim, mesti bahawa tiada dapat suatu daripada alam ini. Ada. Tak boleh buat makhluk kalau Tuhan ni tidak satu. Katalah Tuhan 2, 3, 4. Jawapannya nah, tiada suatu daripada alam. Tak ada makhluk ni. Apa tak adanya kalau Tuhan 2 lah mudah sikit buat kerja. Kalau kita fikir cara mudah dah, logik. Kalau Tuhan ni 2, 3 cepat sikit buat makhluk. Ni kalau Tuhan 1, lama lah buat. Kalau Tuhan 2, 3, 4 ke cepat buat makhluk. Apa salahnya kalau Tuhan ni banyak, cepat sikit buat makhluk. Maka ulama jawab tiada dapat suatu daripada alam. Nescaya alam ini tidak wujud. Kenapa tidak ada makhluk? Kalau Tuhan ni 2, 3, 4, makhluk ni tak ada. Kerana lazimlah lemahnya Allah. Kalau Tuhan ni 2, 3, lazim lemahnya Tuhan, yakni Allah. Pada kita itu, katalah Allah ni ada 2, ada 3, buat misalnya. Katalah 2, buat misal 2. Allah ni ada 2. Jawapannya, lemahnya Allah pada ketika itu. Ketika mana? Ketika tiada ada esa. Ketika itu, ketika tiada ada esa, ketika Allah tidak satu, maka lemah. Bila lemah, macam mana nak boleh buat makhluk? Lemah kenapa pula? Kalau 2 gagah sikit. Kalau 2 lah kuat sikit, cepat sudah. Kenapa pula lemah? Dia kaedah dia. Kalau Tuhan itu 2. Jawapannya lemah nak buat makhluk. Kenapa? Bila Tuhan itu 2. Jawapannya ada kala berbeza pandangan. Beza lagu mana? Buat misalnya kata Tuhan ni 2. A dengan B contoh. Satu A, satu lagi B, 2. Tuhan A kata aku nak buat langit bumi. B kata aku tak setuju. Sudah. Bila A nak buat, B tak setuju. Dia tak boleh lari. Dia bila 2 ni, ada ketika sepahaman, ada ketika berbeza pandangan. Jadi A kata aku nak buat lagi. B kata jangan, aku tak benar. Aku nak buat juga. Jangan, aku nak buat juga. Jangan. Maka A nak buat, B halang. Tak benar. Tiba-tiba alam ni ada juga. Kita boleh tengok ke mata kepala makhluk ni ada. Jadi bila makhluk ada, bermakna Tuhan A berjaya buat makhluk. Tuhan B yang menghalang tidak berjaya. Maka kalau B tidak berjaya, bermakna B bukan Tuhan. Kalau betul lah B Tuhan, B ada kuasa. Nampak tu? Kalau 2 Tuhan, A gagah, B gagah. A kata aku nak buat, B kata aku tak benar. Aku nak buat juga, tak benar. A pun buat. B sekat. Tiba-tiba B sekat tak berjaya. Dalilnya makhluk siap. Ada kita boleh tengok. Mana B itu bukan Tuhan. Kenapa B bukan Tuhan? Dia tak mampu nak halang. Tuhan benda gitu. Nampak dia? Nampak lah. Mana A satu. Baik, kalaulah kata B berjaya. B jaya halal. A kata aku nak buat. B kata aku tak benar. Maka A nak buat tak boleh. B sekat. Maka jawapannya tak ada alam. Ni ada ni. Kita tengok ke mata langit ada, bumi ada.
Kalau B tu sekat, tak boleh buat, tak ada. Kita pun tak ada. Mana kita tengok ada. Matahari ada, bulan ada. Bumi ada, langit ada. Oh, kalau gitu langit ni Tuhan buat. Kalau gitu hak sekat tu bukan Tuhan. Mana Tuhan tu satu. Dia tak boleh lagi dah. Dan kalau Tuhan dua, lemah. Tak boleh buat makhluk. Sebab Tuhan yang keluar tu halal. Tiba-tiba jadi juga langit bumi. Hati menunjuk yang keluar tu bukan Tuhan. Nah, hak nak buat tu Tuhan. Sebab dia kuasa boleh buat. Itu kaedah kita fikir lah. Jadi kalau Tuhan dua, nescaya tak ada. Orang nak buat anda sekarang, buat lama tak jadi. Nak buat dia pergi rombok. Nak buat dia pergi roboh. Tiba-tiba buat. Tak mampu nak roboh. Ni menunjuk berjaya nak buat. Jadi hak je roboh tu, bukan Tuhan. Tak mampu nak roboh. Tak mampu nak halal. Tu cara kita mikir. Dia lemah lah. Kan? Patut ada lah halal ni. Tiba-tiba ada. Hati menunjuk. Satu. Yakni adalah terdahulu wajib umum kudrat Allah Ta'ala. Terdahulu wajib umum kudrat Allah, yakni kudrat, yakni ta'aluk kudrat. Kudrat, yakni fungsi kudrat Allah umum. Apa maksud umum? Umum tu maksudnya Allah Maha Kuasa. Kudrat Allah berfungsi di atas sekalian perkara. Tak ada suatu pun yang Allah lemah untuk mencipta. Tak ada kata ni Tuhan boleh buat, ni Tuhan tak boleh buat. Tak ada. Ta'aluk kudrat fungsi kudrat umum. Apa suatu Tuhan Maha Kuasa. Tak ada yang terhalang. Ini telah terdahulu wajib umum kudrat. Umum maknanya meratai. Umum-umum ni meratai kudrat Allah. Fungsi kudrat Allah meratai. Tak ada suatu pun yang kudrat Allah tak mampu nak buat. Allah Maha Kuasa. Umum dengan segala mungkin, yang ni segala makhluk. Tak ada benda Tuhan tak buat. Semua Tuhan buat berlaku. Dan taluk ni fungsi kudrat Tuhan tu umum. Dan segala makhluk ni, dia kuasa berlaku buat. Mungkin tu maksudnya makhluk. Maka jika kita takdirkan, ada maujud yang lain daripada kudrat Allah. Buat takdir. Benda tak ada. Kita buat takdir. Takdir ni, kita buat andaian. Maka jika kita takdirkan ada maujud yang lain daripada kudrat Allah. Kita takdir kata, ada sesuatu yang lain punya kudrat seperti kudrat Allah. Misalnya, Allah pun ada kudrat, makhluk pun ada kudrat. Sama-sama ada kudrat. Buat takdir. Buat bisa. Kita takdirkan ada maujud yang lain daripada kudrat. Daripada kudrat Allah, mana ada makhluk selain pada Allah, ada kudrat seperti Allah. Atas sesuatu mungkin, barang mungkin, ada ya mungkin. Mungkin itu makna makhluk. Seumpama barang yang pada, seumpama barang yang, maksudnya seumpama kuasa pada Tuhan, mana yang ada pada Tuhan kita Jalla wa'ala. Katalah, buat takdir kata, Allah ada kuasa. Kemudian ada satu makhluk yang lain pada Allah.
kuasa sebiji macam Allah. Itu maksud seumpama. Nah. Seumpama ni sebiji. Allah ada kuasa, ada juga makhluk yang dia ada kuasa sebiji macam kuasa Allah. Sama. Buat misal kata. Nescaya. Jawab kalau kata Allah maha kuasa, makhluk pun maha kuasa, dua. Allah ada kuasa, makhluk ada kuasa. Sama-sama ada kuasa. Nescaya. Nescaya lazim tak kala. Takluk akan demikian suatu itu. Demikian suatu. Apa dia suatu? Demikian suatu, yakni daripada dua mungkin. Nah, dua makhluk. Dua kudrat. Jadi dua kudrat. Mana dua kudrat? Yang pertama kudrat Tuhan. Yang kedua kudrat yang lain daripada Tuhan. Oh, jadi ada dua kudrat. Kudrat Allah satu, kudrat yang lain pada Allah satu. Jadi ada dua kudrat. Jadi dua kudrat yang buat langit, dua kudrat yang buat bumi, dua kudrat yang buat matahari. Misalnya contoh. Jadi tu. Lazim tata kala taluk demikian itu suatu itu. Nah, dua kudrat. Yang buat langit tu kudrat Tuhan dan kudrat makhluk. Pakak buat tu kan. Dua kudrat, yakni kudrat Tuhan dan kudrat yang lain. Bahawa tiada dapat suatu, yakni suatu daripada alam. Suatu daripada alam, daripada makhluk. Dengan keduanya, dua kudrat. Dengan keduanya dua kudrat, kudrat Allah dan kudrat yang lain daripada Allah. Jawapannya, kata kalau dua ni, tiada dapat suatu daripada makhluk dengan sebab dua kudrat. Asal dia. Contoh apa tadi? Kudrat Allah nak buat makhluk. Kudrat yang lain daripada Allah tak nak buat. Jadi, tak sehaluan, tak muafakat. Tentu dah ada dua. Tentu bila benda ni dua, berbeza pandangan. Tuhan A kata, aku nak buat. Tuhan B kata, jangan. Jadi bila begitu, nak buat atau sekat, nak buat atau sekat. Jawapannya, tak ada lah makhluk. Dah Tuhan nak buat makhluk tu, Tuhan tak setuju halang. Tak ada makhluk. Kalau tak ada, ni ada ni. Ni ada ni. Yang kita nampak dengan mata kepala, kita nampak matahari, nampak langit, nampak bumi. Ada ni. Itu menunjuk makhluk ni ada pencipta. Pas Tuhan yang halal ni. Bukan Tuhan lah tu. Pak jalan. Bukan Tuhan lah. Pasal dia tak mampu dah lah. Dah dia tak mampu. Ni siap makhluk ada. Dia tu. Tiada dapat suatu dari dengan keduanya dua kudrat daripada alam ini. Kerana. Kerana tu dia panggil elak. Sebab. Kerana yang ni sebab ataupun elak kata tiada dapat. Tiada dapat suatu mana tak ada makhluk. Kerana sebabnya lazim atasnya atas dapat suatu. Lazim atasnya dapat suatu dengan kedua itu. Daripada tahsilul hasil. Apa dia tahsilul hasil? Yakni mengadakan akan suatu yang telah diadakan. Tahsil menghasilkan.
Tahsilul hasil, menghasil perkara yang sudah hasil. Contoh kita kata, mengada oleh seorang akan suatu yang telah diada oleh orang lain. Jadi, Tuhan pertama buat langit bumi. Lepas Tuhan B, dia kata dia buat juga. Walau dia tak buat. Jadi, dia kata dia buat tu, dia menghasilkan. Dia langit aku buat. Walau Tuhan A buat. Jadi menghasil yang sudah dibuat oleh Tuhan A. Tuhan A buat siap. Dia kata aku buat juga. Buat mananya? Dia pergi buat orang buat. Itu tahsilul hasil. Dan tahsilul hasil. Kalau ibarat kita kata, kita bawa reti canai. Kita bawa reti canai dalam pinggang. Orang tanya siapa dia buat? Saya buat. Walau kita ambil orang buat dia. Tahsilul hasil. Dia mengaku dia buat. Walau orang lain buat. Jadi dia panggil tahsilul hasil. Membuat orang sudah buat. Jadi baik. Dia panggil tahsilul hasil. Atau ni. Alasan kata mana ni? Alasan kata kalaulah Tuhan ni dua, nescaya tidak wujud alam ini. Alasannya kerana lazim atasnya dia dapat suatu. Oh tu makhluk ada tu. Makhluk Tuhan A buat. Tuhan B tidak buat. Lepas Tuhan B kata aku buat juga. Atau ada asar. Atau ada asar yang satu. Apa benda asar? Asar maknanya bekas. Bekas yang satu, dua muasir. Bekas yang satu, dua bekas tu bukan bekas pinggir makhluk. Apa maksud kan? Asar tu maknanya bekas, bukan bekas pinggir makhluk. Bekas tu maknanya kesan. Supaya kita tengok gini dah, kita tengok ada benda. Ini tentu ada pencipta. Bekas orang buat ni. Kita tengok pinggan. Ni. Ada orang buat ni. Bekas orang buat ni pinggan pula. Itu bekas. Kesan. Nah, dia panggil bekas. Itu bekas ni. Kesan. Jasa. Atau ada asar, ada bekas, ada kesan. Yang satu, dua muasir. Mana satu benda yang dibuat tu, ada dua muasir. Apa dia muasir? Dua muasir, dua yang memberi bekas. Mana dua yang memberi bekas? Yang pertama, kudrat Allah. Yang kedua, kudrat makhluk. Kudrat yang lain pada Allah. Jadi dua. Kudrat Allah pun buat. Kudrat yang lain pada Allah pun buat. Sama-sama buat. Dia panggil satu benda, dua yang memberi bekas. Dua yang mencipta. Asalnya pinggan itu tak ada. Dua yang mencipta pinggan. Misalnya kata. Apa? Dua muasir. Muasir yang dua yang memberi bekas. Mana katalah satu benda tu dua Tuhan. Dua Tuhan yang buat. Yang beri bekas tu dua Tuhan. Mana dua? Kudrat Allah satu, kudrat yang lain pada Allah satu. Kudrat Allah dia pakat dengan kudrat yang lain, pakat buat satu benda, siap. Misalnya gitu. Jadi bila dua muasir, dua perkara memberi bekas, kerana masalah kita itu, masalah mana? Masalah satu, dua yang mencipta. Masalah kita itu yakni satu, dua yang memberi muasir. Satu benda, dua yang buat. Diperdukan, buat perdu takdir, buat andaian. Buat perdu takdir, umpama al-jauharul pardu. Al-jauharul pardu. Apa benda al-jauharul pardu?
Al-jauharul fardu iaitu satu benda yang halus. Halus. Satu benda yang halus. Jauhar ni benda. Fardu tu halus. Satu benda yang kecil. Yang halus. Yang kecil. Yang tidak boleh dibagi. Tak boleh dikerak. Tak boleh dipotong. Dia panggil jauhar fardu. Satu benda yang sehalus-halus. Kalau kita letak pisah nak kerak pun pisah tak kena letak. Halus laju. Letak pisah tu. Pisah kena kat tepi. Tak kena di tu. Halus laju. Tak belah kanan jatuh. Tak belah kiri jatuh. Tak kena nak letak atas benda tu. Kecil laju. Baik. Contoh kita kata kumeh. Tak ada lah bina makhluk yang halus lah. Kita contoh seekor kumang. Kumeh lah. Kalau semut dia kecil dah. Kumeh ni halus. Kena lihat dengan sprong. Dengan pembesar. Kan? Kena cermin pembesar baru apa. Halus. Jadi satu benda yang halus. Boleh ke dua orang nak buat? Boleh ke? Dua orang nak buat. Kita pakat Mamat dengan Saleh. Nak pergi kumeh seko. Nak pergi mana? Dah halus. Mamat pun nak pegang payah dah. Nak pakat dengan Saleh pula pegang kumeh. Nak pegang. Nak misal dah halus. Kalau Tuhan ni dua. Macam mana nak buat suatu benda yang kecil. Dua orang nak buat atas satu benda yang kecil. Ni nak pegang kaki, nak pegang tangan, nak pegang kanan kecil. Tu jauharul fardu, satu benda yang halus, tiada dapat dibagi. Halusnya kalau kita ambil pisau yang tajam pun kita letak atas benda tu tak kena, halus lagi, tak kena. Letak kok kanan tak kena, kok kiri tak kena, halus lagi. Jadi benda yang sekecil itu bagaimana dua orang nak pegang? Bagaimana dua orang nak pegang? Yang tiada dapat dibahagi. Yang tiada dapat dibahagi, mana benda tu kecil. Kalau kita nak kerak dua dengan pisau yang tajam, letak mata pisau tak kena, kecil saja. Tak lek kanan tak kena, tak lek kiri tak kena, kecil saja. Halus sangat. Jadi benda yang tak dapat dibahagi, dan satu benda yang tak dapat dibahagi kerana sangat halus, akan jauharul fardu. Tiada dapat dibahagikan dia akan jauharul fardu, suatu benda yang halus. Maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya dua kudrat. Kalau benda yang terlampau kecil, halus. Kalau semut seko, tak sewak misal benda kecil lah, semut. Kita pakat dua orang nak pergi semut seko, boleh tak semua kecil? Boleh ke tak? Tak boleh nak pergi seorang. Kalau Tuhan ni dua, Tuhan kata muak kepala, kuat kaki. Aluh, nak buat apa? Benda kecil apa? Nak jual. Maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya dua kudrat tadi, kudrat Tuhan dan kudrat yang lain. Pasal benda tadi. Nak pakat dua orang, nak pakat. Kata aku buat kepala, mu buat kaki. Nak buat lagu mana? Halus. Halus. Kalau nak pakat dua orang. Bahawa tiada dijadikan suatu. Tak dapat tiada daripada lemah keduanya dua kudrat. Kudrat Tuhan dan kudrat yang lain. Kalau benda pakat. Tuhan ni pakat dengan makhluk nak buat kumeh seko halus. Nak ajar anak benda halus. Nak pakat dua. Bahawa tiada dijadikan suatu daripada alam. Atau lemah sama suatu. Bukan sama.
Ejaan tu kena betul. Atau lemah sama. Bukan sama. Ejaan yang betul. Salah suatu. Gitu. Betul ejaan. Nah, ejaan tu silap dia. Jurutype surat dia tadi. Atau lemah sama suatu. Bukan sama suatu. Lemah salah suatu. Dah Tuhan ni dua. Dah, katalah Tuhan ni dua. Bila Tuhan dua, salah satu lemah. Lemah salah suatu. Lemah salah suatu, dua, itu ada jatuh. Ada jatuh kot. Kena tambah. Salah suatu daripada dua. Kena tambah. Dia tercicir. Kan? Salah suatu, lemah salah suatu daripada dua. Dia kalau jawab, lemah salah suatu dua. Faham betul? Tak faham. Lemah salah suatu dua. Salah suatu daripada dua. Lemah salah suatu daripada dua kudrat. Kudrat mana? Kudrat Tuhan dan kudrat yang lain daripada Tuhan. Sepakat. Nah, Tuhan ada kudrat nak buat. Yang lain pada Tuhan apa ada kudrat nak buat juga. Bagaimana nak buat sesuatu yang terlampau halus, tak bisa dipegang, tak bisa dipotong dengan pisau, terlampau halus, benda halus nak pegang dua orang macam mana? Tak boleh pegang. Nak pegang seorang pun payah tu. Boleh nak pegang kumai? Kumai. Kita nak pegang kumai boleh ke tak? Kumai ni halus. Kena tengok dengan kanta pembesar. Baru nampak, aduh. Bolehkah kita nak pegang seorang? Nak pegang seorang pun tak boleh. Asal kata nak pakat dua. Lepas tu Allah Ta'ala boleh buat ke tak? Allah Ta'ala boleh buat. Dia Allah. Kan? Itu nak kata Allah satu. Allah boleh buat. Dia Allah. Dia Allah. Kita tak boleh buat. Seorang kita nak pegang benda halus tak boleh dah, apa tu lagi buat. Jadi contoh begitulah. Kalau Allah Ta'ala buat langit bumi ni pakat dengan salih. Kalau benda kecil nak pakat lagu mana? Nak pakat. Dah dua kena sama-sama buat. Kena sama buat. Kan? Benda kecil nak buat apa? Jika didapat pada satu kudrat. Jika didapat pada satu kudrat, tiada lainnya hanya satu kudrat. Nah, mana benda itu halus, satu kudrat yang boleh pegang. Siapa dia? Allah. Pasal dia maha kuasa. Kita makhluk. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang, macam mana kita nak kata Allah Ta'ala ni? Nah, ada dua. Nah, Tuhan Allah satu, Tuhan makhluk satu. Pakat macam mana? Tujuan ulama bahan nak sunapok kata Tuhan yang sebenar ni satu. Tidak dua, tidak tiga. Allah Ta'ala beritahu, dia kata dia satu. Takut kita ni berasa, yo kau Tuhan ni satu. Yo kau. Jangan-jangan Tuhan dua baru cepat buat langit bumi. Baik. Kalau dua, bagaimana nak buat sesuatu yang tak mampu dipegang? Tak mampu di situ. Dan lazim daripada lemah salah sesuatu. Dia kaedah dia. Kalau Tuhan ni dua, Tuhan yang buat langit bumi ni dua. Kalau salah seorang tu lemah, Tuhan B kata, tak boleh buat, nak pegang pun tak boleh halus sangat. Lazim daripada salah satu daripada dua tu lemah. Jawabannya, lemah taulannya, salah satu. Dia tak boleh lari, dia bukan sama Tuhan. Kalau Tuhan A kata, aku tak boleh buat, nak pegang tak boleh halus.
Kalau Tuhan A tak boleh buat, Tuhan B tak boleh buat juga. Dia bila sebut kata Tuhan, sama-sama hebat, sama-sama kuasa. Kalau Tuhan A kata aku boleh buat, Tuhan B kata aku tak boleh buat, mana B bukan Tuhan. A ya Tuhan. Kalau gitu Tuhan tu satu. A saja. Kenapa? Kenapa? Jadi lazim daripada lemah. Mana akibat daripada lemah salah satu. Dia Tuhan ni dua. A, B buat misalnya. Tuhan A kata tak boleh buat, halus sangat. Nah, maka Tuhan B kata aku tak boleh buat itu. Menganggap aku sepamu juga. Tak boleh buat, aku tak boleh buat. Menganggap Tuhan sama Tuhan. Gaduh dia. Kata aku tak boleh buat, halus sangat. Nak pegang tak boleh. B jawab, aku tak boleh buat. Ya kok mengaku sepamu. Tak boleh, aku tak boleh. Dan bila sebut kata Tuhan, kena sama dua taraf. Kalau Tuhan A kuat, Tuhan B tak kuat. Tak ada pasal kita B latih Tuhan. Tuhan B apa tak? Tak ada kuasa. Kalau kita nak kata dua juga Tuhan. Kalau dua Tuhan sama-sama kuat. Pasal seorang tak kuat, salah seorang lagi tak kuat juga. Dia muka pakat. Kerana bahawasanya. Kerana bahawasanya ia taulang ia lemah. A dengan B. Nah. Kerana bahawasanya ia taulang ia lemah. A kata aku lemah. Siapa dia taulang A? B. Jadi bila A kata lemah, maka jawapannya ia taulang sahabat pada A, hak nama B, sepertinya salah satu serupa. Kalau A kata aku tak boleh buat, jawapan B pun tak boleh buat juga. Automatik B tak boleh buat. Pasal apa? B dengan A ni serupa. Dia sama-sama Tuhan. Maka inilah dalil Allah ni satu. Dia tak ada pakat dengan satu. Dia tak ada pakat dengan satu. Kalau Tuhan ni jenis dua, tak boleh lari dah. Kalau satu tak mampu, dia satu lagi tak mampu juga. Kalau satu mampu, satu tak mampu, tak ada pasal kita kata Tuhan dua. Kok mampu tu lah Tuhan. Kok tak mampu, kenapa dia kata Tuhan ya? Dan Tuhan ni sama-sama kuat, sama-sama gagah, sama-sama ada kuasa. Inilah dalil kata Allah satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Dan apabila lemah keduanya dua kudrat. Keduanya dua kudrat. Kudrat Allah dan kudrat yang lain pada Allah ni lemah. Misalnya, pada satu mungkin. Nah, pada satu mungkin mana satu perkara makhluk lah. Nak buat makhluk lemah. Nescaya lazim lemah keduanya kudrat pada segala mungkin. Kalaulah nak buat seekor kumang pun tak mampu dua Tuhan nak pakat. Kalau tak mampu nak buat kumang, nak buat yang lebih besar pada kumang, lagi-lagilah tak mampu. Itu keadaan. Itu keadaan. Contoh kalau kata kita ni sebagai makhluk. Nak buat sebiji buah limau pun kita tak mampu. Kalau sebiji buah limau kita tak mampu. Apalagi nak buat buah durian. Fikir baik. Sebiji buah limau. Sebiji buah limau yang kecil kita tak mampu. Bagaimana kita nak buat buah durian yang lebih besar? Jadi kalau seekor kuman tak mampu dua Tuhan pakat, apatah lagi nak buat makhluk yang lebih besar. Ini dalil kata dua Tuhan itu mustahil. Yang pasti Tuhan satu. Wahdaniyah. Itu jawapan. Dan nascaya hasil lemah keduanya kurang. Lemah.
Lemah kedua kudrat pada segala mungkinat ni makhluk lain pada seekor kumen. Ada seekor kumen tak boleh buat, nak buat semut pun tak boleh, nak buat gajah pun tak boleh, nak buat rimau pun tak boleh. Tak boleh berlaku. Kendah dia begitu. Nak buat benda kecil tak boleh. Nak buat besar tak boleh. Apa? Kerana tiada ada perceraian. Tiada ada perceraian. Tidak ada perceraian antaranya dua kudrat. Apa maksud tiada perceraian? Yakni tidak ada perbezaan antara dua kudrat. Pasal dua-dua itu sama Tuhan. Tuhan A ada kudrat. Tuhan B ada kudrat. Bila sebut kata Tuhan, mesti kudrat itu sama. Sama-sama gagah, sama-sama kuat. Tiba-tiba salah satu tak mampu, salah satu lagi tak mampu juga. Karena tidak ada perceraian, yakni tidak ada perbezaan. Perceraian itu mana perbezaan? Tak ada beza. Antaranya dua kudrat. Kudrat yang satu dengan kudrat yang kedua, tak ada beza. Kalau satu tak mampu, itu dua tak mampu juga. Dan ya demikian itu, demikian mana? Nah, demikian itu, demikian lazim lemah kedua kudrat. Tuhan satu pun lemah, Tuhan dua pun lemah. Kalau kata Tuhan itu dua. Nah, sama lemah. Dah satu lemah, satu lagi lemah juga. Lazim. Dan ya demikian itu, demikian lemah kedua-dua kudrat. Tuhan satu pun lemah, Tuhan dua lemah juga. Melazimkan mustahil, mesti mustahil ada segala makhluk ini. Kalau dua-dua tu lemah belaka, jawapan mustahil makhluk ini bisa terjadi. Tak boleh buat makhluk dua-dua lemah. Patut makhluk ada ni. Ini menunjuk Tuhan yang mencipta makhluk hanya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Dan yaitu mustahil ada makhluk. Mustahil ni akal tak boleh terima makhluk ada. Yaitu mustahil ada makhluk. Dah sebab Tuhan dua-dua ni lemah, tak boleh buat makhluk. Jawapannya makhluk tak ada. Tak ada makhluk. Yaitu mustahil ada makhluk. Mustahil akal tidak boleh terima, tak boleh percaya kerana menyalahi pendapat oleh panca indera yang lima. Mana panca indera? Contohnya mata. Ada 5 panca indera di tubuh kita. Satunya contoh mata. Mata kita melihat langit ada, bumi ada, matahari ada, bulan ada. Siapa yang membuat? Siapa yang? Kalau Tuhan dua, tak bisa buat. Tapi kenapa makhluk ada? Inilah dalil kata Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga. Kita tengok. Kalau kata makhluk tak ada, buat Tuhan tak mampu buat. Tak ada macam mana ni, aku tengok ada matahari, ada langit, ada bumi. Nah, panca indera kita, telinga baik, hidung baik, mata baik, nampak makhluk ni ada. Nak kata tak ada macam mana? Ada. Kalau gitu ada, mesti ada pencipta. Penciptanya berapa? Satu. Kalau pencipta langit bumi dua, tak terjadi. Lemah. Kalau lemah, tak boleh buat. Tak boleh buat, tentu tak ada. Ini ada. Ini dalil kata, pencipta langit bumi ini, Allah yang satu. Tak ada pakat masyarakat. Itulah yang dikata, dalil wahdaniyah. Dalil kata Allah Ta'ala Esa. Tidak dua, tidak tiga. Maka apabila lemah keduanya, wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billah.